Assalamualaikum semua. Semalam kan ada persidangan meja bulat MFL. So dulu Yang Mak Mulia Tunku Mahkota Johor ataupun saya guna singkatan TMJ lah kan. TMJ highlight 4 masalah utama Liga Malaysia. So salah satunya ialah berkaitan dengan akad umbi. Saya harap parents, coaches stay tune. Saya akan ulaskan benda ni dengan agak detail. Bukan saja masalah yang berlaku, tapi macam mana kita nak membentuk satu sistem bukan saja sistem ekonomi, tapi the ekosistem itu sendiri yang akan membantu akad umbi dan juga seterusnya membantu klub-klub di bermain di Liga Malaysia dan insya-Allah akan terus ke national team. Saya akan pecahkan pada 2 series. Ini siri pertama. Nanti kita selepas ni kita akan post juga siri yang kedua selepas ni. Okey. Kan saya cakap semalam perbincangan meja bulat di mana TMJ sentuh 4 masalah utama dalam bola sepak kita, negara kita, tapi let's focus on kelemahan akad umbi. Bagi saya kenyataan ni sebenarnya kena tepat di atas dahi klub-klub yang bertanding. Kenapa akad umbi kita lemah? Bukan sebab kita tak ada pool main sebenarnya. Kita ada ramai. Kalau kita pergi ke tournament akad umbi, kita boleh tengok ramai bakat-bakat kita yang bagus. Tapi sebenarnya yang kita tak ada ialah sistem pembangunan yang lengkap. Okay. Kelab-kelab community and parents mungkin ingat 2-3 kali seminggu latihan, lepas tu hantar pergi tournament hujung minggu tu dah dikira sebagai pembangunan akad umbi. Jawapan ni no, itu hanyalah aktiviti. Akad umbi sebenarnya adalah pembinaan pipeline yang akan menghasilkan pemain, budaya dan akhirnya membentuk sistem ekonomi kelab. Ada 5 bagi saya ada 5 layer utama. Yang pertama, we talk about the module bola sepak atau the brain tu sendiri. Kita perlukan silibus yang betul mengikut umur atau panggil juga long term athlete development LTAD. Contohnya under 7 hingga under 12. Fokus dia is on the technique and enjoyment. 13 to 16 itu we talk about decision making and pemahaman taktikal lebih mendalam. Dan bila umur 17 tahun ke atas, when we talk about performance base, so tak boleh pakai drill yang sama dekat semua peringkat umur. Yang kedua, DNA club tu, cara permainan dan nilai disiplin kena jelas. Apa yang kelab nak, vision apa yang kelab nak bila dia berada di peringkat Liga Super tu nanti. So identity ni kena ada daripada peringkat umur 7 tahun sampailah ke first team, supaya bila pemain ni sampai ke peringkat senior, dia tak perlu ambil masa yang lama untuk adapt. Yang ketiga, mentality and character. Pemain ni perlu diajar sikap ownership, tahan pressure and hormat menghormati di peringkat awal lagi. Because ini akan membezakan antara pemain yang berbakat dengan pemain yang ada professional mindset. Yang keempat, parents education. Ini yang mungkin ramai kelab tak nak sentuh, tapi no, mak ayah, you kena faham this. Pembangunan pemain dia lebih penting daripada menang piala plastik hujung minggu. Don't pressure your kids. Dan yang paling penting, jangan campur urusan coach walaupun awak bagi sponsor yang banyak. Kalau parent rosak, sistem pun boleh rosak. So leave it to club untuk kecuali kalau betul-betul buat benda yang salah, itu lain, cerita dia lain. Itu pun kena discuss dengan elok dulu. Kalau tak, bagi je coach handle. Jangan kacau. Bagi club yang uruskan. Yang kelima, ecosystem and environment. Budaya latihan dia kena serius, kena ada accountability. Kita kena sediakan persekitaran yang selamat untuk budak-budak belajar. Selamat untuk, bukan saja selamat, tapi sebenarnya budak-budak digalakkan untuk bereksperimen, buat silap, kemudian betulkan balik. Okay, pemain ni berkembang sebab environment dia akan menghasilkan pemain yang baik, bukan saja bergantung pada bakat semata-mata. So kalau 5 layer ni tak ada, kita sebenarnya cuma jaga budak main bola, bukan membina pemain bola sepak. Okay, kita akan sambung ke seri kedua selepas ni, macam mana sistem ni sebenarnya boleh menjadi pelan perniagaan untuk kelab. Assalamualaikum.